Assalamualaikum dan hai semua. Saya Hashimim. Saya Mama Raisha. Dan saya Mama Ifat Rizki. Kami daripada sekolah SK2 Taman Keramat dan daripada kelas 6 Universiti Tutah. Hari ini kami nak tunjuk satu inovasi yang sangat berguna Terutama kalau cuaca panas banyak nyamuk. dan tekak syaus je. Nama projek kami ialah Guide Cooler. Moto kami, Stay cool, safe and hydrated. Aduh panasnya. Rasa macam matahari duduk sebelah aku lah. Aku datang nak study tapi rasa macam tengah bakar sate. Panas satu hal, nyamuk ni pun macam dah pukul 4. Air aku pun dah panas. Rasa macam yang mendidih. Kalau macam ni, otak pun cair. Macam mana nak belajar kalau panas, haus dan banyak nyamuk? Mana? Kalau ada alat yang boleh bagi sejuk, halau nyamuk dan sipai sejuk. Macam 3-in-1. Macam simple. Bukanlah, ni lebih hebat. Macam ni ke? Ni nama dia apa? Nama dia Guide Cooler. Guide Cooler ialah inovasi 3-in-1. Dia ada 3 fungsi utama. Yang pertama, menyejukkan udara. Kipas mini akan tarik udara masuk. Udara lalu atas ais dan keluar jadi sejuk. Macam aircon. Yang kedua, Guide Cooler boleh menghalau nyamuk secara semula jadi. Kami menggunakan spine dan pati serai wangi. Bila nyamuk datang, Terus tak jadi. Yang ketiga, Guide Cooler boleh menjadi tempat untuk menyimpan air sejuk. Kalau dahaga, terus minum, tak payah cari peti ais. wow, terbaik. Bahan yang kami guna sangat mudah untuk membuat Guide Cooler ini. Kami hanya memerlukan kotak ais dan ais, pati serai wangi, sponge, kipas, botol air semula jadi, serta alat-alat seperti gunting, pensel, pembaris, pisau dan pita belekat. Berapakah jumlah kos semua ini? Bawah RM50 sahaja. Wah, rendahnya kos Guide Cooler ini. Udara masuk dari kipas mini, kemudian melalui ais yang telah diletakkan, kemudian melalui span yang telah disembur dari pati serai wangi dan keluar sebagai udara yang sejuk dan menyegarkan. Ianya mudah digunakan, cuma perlu cas kipas tersebut. Kalau habis bateri, guna power bank pun boleh. Tak perlu pakai plug elektrik pun. Sebelum guna Guide Cooler, panas. Haus. Banyak nyamuk. Tak fokus. Selepas guna Guide Cooler ini, Udara lebih sejuk. Tiada nyamuk aroma lebih segar. Air minuman kekal sejuk. dan lebih fokus belajar. Guide Cooler ini bukan sekadar alat penyejuk. Dia juga sokong Sustainable Development Goals atau dikenali sebagai SDG. Yang pertama adalah SDG ketiga, iaitu kesihatan kesejahteraan dengan menggunakan risiko kepanasan atau perlindungan daripada gigitan nyamuk. Yang kedua adalah SDG ke-7, iaitu tenaga bersih dengan menggunakan kuasa yang boleh dicas semula dan jimat tenaga. Yang ketiga adalah SDG ke-11, iaitu komuniti lestari yang boleh digunakan di sekolah, surau dan kawasan awam. Dan yang keempat adalah SDG ke-13, iaitu tindakan iklim
dengan menggunakan bahan kita semula seperti botol air terpakai. Guard cooler sesuai digunakan oleh semua lapisan masyarakat terutamanya pelajar. Guard cooler juga sesuai untuk perkemahan dan perkelahan untuk keluarga, kawan-kawan dan semua. Bukan itu saja, guard cooler sesuai untuk digunakan di gerai-gerai jualan dan surau serta rumah ibadah yang lain. Guard cooler murah, praktikal dan bersedia alam. Simple innovation, Big impact. Guard cooler, stay cool, safe and hydrated. Terbaik!